semua. Jangan bising. Soalan ni. Kalau kau tak faham, tanya aku je. Guys, aku faham satu benda. Apa benda? Tak apa pun sebenarnya. Akil, kau ni memang tak serius langsung lah. Dah relax lah, hidup ni happy. Happy boleh, tapi janganlah keluar resort nanti menangis. Mana ni? Mana benda aku? Buku tak buat meja. Tak ada juga weh, tak ada. Tak serius lah Ibrahim. Berapa minit je kita buat? Boleh tak? Pada pendek tu hilang, habis projek kita esok. Bukan aku nampak dia Akil dekat Museum Bay. Dah tadi aku pinjam pensel dia je. Ya lah tu. Sekarang ni kau nak kata aku mencuri ke apa? Tapi kau tak ada asyik orang terus. Betul? Kita cari dulu. Lepas tu kalau bukan Akil apa ni? Ni apa? Kalau kau tidur aku mencuri sangat, aku tak payah cakap apa lah. Aku cakap je aku nampak kepaan. Okey, kau nak pergi? Kau ingat aku takut dengan kau? Siapa suruh kau takut dengan aku? Habis tu janganlah buat muka sangat-sangat. Kau yang tidur aku cari pendrive. Lepas tu kau cari masalah lagi dengan aku. Kau yang cari masalah dengan aku. Kau lah! Hei, berhenti. Aku dah jumpa dah pendrive aku ni. Lah. Tak cakap awal. Jom.